Okay, apa yang saya dapat daripada program ini adalah sangat bagus, terutama kepada beginner yang daripada saya. Contoh yang kita ingin mendapatkan income sampingan dari segi, tak kisahlah segi pasif ataupun macam mana dari segi tahunan atau bulanan. So program ini menawarkan kita maklumat tentang macam mana untuk menjadi seorang traders. So kita kerap dengar di luar sana bagaimana kawan kita membuat duit income tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari, tiap-tiap jam. So dengan adanya program seperti ini membuka minda kita tentang macam mana untuk menjadi seorang traders yang berjaya. Saya percaya saham ni semua orang patut tahu, semua orang patut terlibat. Dan ramai pula yang terlibat, dia tak tahu kenapa dia terlibat. Sebab dia shortcut. Dia belajar, dia tak nak belajar, dia terus masuk saham sebab dia ingat dia boleh jual beli saham tu dengan mudah. Tak semudah ABC sebenarnya. Melainkan kalau anda dah belajar, dia akan jadi semudah ABC. Kelas Tuan Haji Asri ini banyak memberi penerangan dan pengetahuan untuk mereka-mereka yang masih baru tentang bursa saham. Sebab you terlibat dengan bisnes, dan bila terlibat dengan bisnes, you ada risiko. Satu, kalau untung Alhamdulillah, kalau rugi macam mana? Tak kisah dari latar belakang macam mana sekalipun, suri rumah sekalipun, datanglah ke kelas Tuan Haji Asri ini untuk belajar tentang saham. Macam mana you beli saham satu syarikat kalau you tak tahu apa you buat? Sebab tu saya akan kongsikan teknik ABC tu. Macam mana nak mengkaji syarikat tersebut. Itu kuncinya. Kunci memilih saham. Warren Buffett, Peter Lynch yang tadi Prabu Tusuho, mereka terlibat dalam saham, kena ada ilmu fundamental. Bagaimana ingin memilih sesuatu syarikat. Apa nak lihat kat syarikat tersebut. Saya amat berminat untuk meneruskan lagi pembelajaran kalau boleh dengan Tuan Haji Asri. Siapa nak gunakan duit ni? Pada yang you nak pergi jalan, you nak hantar sekolah anak, you nak pergi umrah, you nak pergi cuti Malaysia, cuti negara. Berapa ramai nak gunakan duit yang ada, kembangkan dan dapat buat apa you nak. Apa ramai nak silakan. Masuk kelas ini dan buka minda, kosongkan jiwa, belajar bersungguh-sungguh.